Saya nak kata macam ni, orang selalu kata kat saya, doktor, sakit darah tinggi ni, ubat ni nak makan sampai bila? Jawapan saya sedih lah, sampai bila-bila. Tapi ada segolongan orang yang tekanan darah dia boleh turun dan dia tak payah makan ubat. Dia jaga makanan pun darah tinggi dia boleh turun. Ada. Kebanyakan orang tak mampu. Sebab apa? Sebab tekanan darah dia tu dah memang tinggi dan memang kacau. Dia tak makan ubat, darah tinggi tu. Sebab darah tinggi ni merosakkan jantung, merosakkan otak, merosakkan buah pinggang. Dia duk hentam ni. Darah tu tinggi kan, dia duk hentam, organ rosak. Jantung tadi pasal bengkak tu yang dia rosak. Jadi kita tak mau bagi benda tu berlaku, kita kena buat turun tekanan darah tu. Ubatlah jalan dia. Jadi nak kena makan ubat. Tapi bila nak makan ubat darah tinggi ni, ramai pula yang kata, doktor, makan ubat darah tinggi ni lama-lama rosak buah pinggang. Saya kata